Jom kita selami sebuah kisah yang cukup menyentuh hati tentang pencarian identiti dan warisan, iaitu novel Silir Daksina. Cuba bayangkan sekejap. Macam mana kalau sebahagian besar hidup awak, terutamanya tentang asal-usul awak, sebenarnya satu rahsia besar? Persoalan inilah yang jadi tunjang utama cerita kita kali ini. Okey, watak utama kita namanya Haikal. Hidup dia boleh kata biasa-biasa je dekat Terengganu. Sampailah satu hari, tiba-tiba dia dapat satu bungkusan. Dalam tu ada manuskrip. Daripada siapa? Abdullah Kayan, ayah kandung yang dia tak pernah jumpa seumur hidup dia. Manuskrip ni bukan sekadar helaian kertas tau. Ia macam satu jemputan untuk Haikal kembali ke masa lampau. Satu jemputan yang mencetuskan konflik besar dalam hidup dia. Satu perjalanan yang dilarang. Dan dekat sinilah drama bermula. Satu pihak, kita ada Haikal yang membuak-buak nak tahu siapa ayah dia sebenarnya. Tapi di pihak lain, ada ibu dia, Umi, yang tentang habis-habisan. Bagi Umi, kisah lama tu biarlah terkubur. Pintu tu kena tutup rapat-rapat. Umi, dia bukan setakat cakap kosong ya. Dia bagi kata dua yang cukup berat. Dia tak akan bagi duit 1 sen pun. Ini tunjukkan betapa dalamnya luka lama tu. Dan betapa tingginya halangan yang Haikal kena tempuh untuk cari kebenaran. Tapi kan, dalam setiap halangan, mesti ada sinar harapan. Ayah tiri dia, Walid, rupa-rupanya faham sangat hasrat Haikal. Walid sokong secara senyap-senyap. Dengan restu Walid inilah, Haikal bulatkan tekad dan mulakan perjalanan dia ke Johor, masuk ke dunia arwah ayahnya. Okey, bila Haikal dah jejakkan kaki di kampung Seri Purnama, di sinilah pencarian sebenar dia bermula. Dia bukan lagi sekadar pembaca manuskrip. Sekarang, dia sedang melangkah masuk ke dalam legasi yang ditinggalkan oleh Abdullah Kayan. Dekat kampung ni, Haikal tak keseorangan. Dia disambut oleh orang-orang kuat arwah ayah dia. Kiranya macam pemandu arah dia lah. Ada Tauke Ong, kawan baik yang pegang amanah. Ada Si Hua yang hantar manuskrip tu dan bakal jadi pasangan tarian dia. Dan yang penting, Pak Cik Bakar, Sifu Zapin yang akan ajar dia selok-belok tarian tu. Melalui mereka lah, Haikal sikit demi sikit mula nampak siapa sebenarnya Abdullah Kayan ni. Rupa-rupanya bukan calang-calang orang. Dia ni seorang sastrawan, cikgu kesayangan orang kampung dan pejuang seni yang sangat dihormati. Jauh berbeza dengan bayangan kosong yang ada dalam kepala Haikal selama ni. Jadi, pencarian Haikal sekarang dah ada hala tuju baru. Ia bukan lagi setakat nak kenal ayah dia, tapi lebih daripada tu. Ia tentang menyambung legasi. Dan legasi terbesar ayah dia, Tarian Zapin. Haikal dapat tahu yang nadi kampung Seri Purnama ni dulu sebenarnya kumpulan Zapin di Purnama. Tapi, lepas je arwah ayah dia meninggal, kumpulan tu terus senyap. Sepi. Sama macam impian arwah ayah dia yang terkubur. Dekat sinilah kita nampak watak Haikal ni berkembang. Dia bukan lagi budak mentah yang tercari-cari, tapi dia mula ambil tanggungjawab. Dia pujuk orang-orang lama, dia kumpulkan balik penari-penari dan yang paling hebat, dia sendiri gigih belajar menari Zapin dari kosong. Dan inilah dia, kemuncak perjalanan Haikal. Momen di mana semua usaha dia terbalas. Atas pentas tu, bersama Si Hua, dia bukan setakat menari. Dia sedang menghidupkan semula warisan ayah dia, menyalakan kembali semangat yang dah lama hilang dari kampung tu. Tengah dia husyuk menari tu kan, tiba-tiba mata dia ternampak sesuatu yang tak dijangka langsung. Ibu dia, Umi, bersama Walid dan adik tiri dia ada dekat situ, sedang menonton. Kehadiran mereka ni satu kejutan yang sangat besar dan mungkin satu tanda perdamaian. Momen kejutan tadi membawa kita ke fasa terakhir cerita, di mana persoalan tentang keluarga, warisan dan betapa besarnya kuasa kemaafan menjadi tumpuan utama. Jadi, apa yang Haikal belajar dari semua ni? Perjalanan dia sebenarnya bukan setakat tentang mencari ayah. Ia tentang betapa pentingnya keluarga, tanggungjawab kita jaga budaya, semangat untuk tak putus asa, dan yang paling penting, kuasa kemaafan. Itulah yang boleh leraikan simpulan yang paling kusut. Kisah Haikal berakhir dengan satu titik permulaan yang baru. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Sejauh mana kita perlu faham masa lalu kita untuk membina siapa diri kita pada masa hadapan? Renung-renungkan.